Dah 1,000 orang masuk. Alhamdulillah, terima kasih yang mana dah masuk semua. Buat live kan ni? Buat live. Okay, baik Cik. Nanti tu tengok baju-baju Cik Dan. Okay guys, saya sekarang memang happy sangat sebab ada 2 movie yang akan upcoming keluar kan. Antara movie ni kita ada Impak Minima. Kita ada juga dengan yang kalau korang tengok dah keluar trailer dia sikit, kita ada dah keluar Magic Rempit. Di mana lakonan saya dengan adalah Nadir Tersasar, kita ada Emilia Simpson. Mana satu? Ni. Ni. Okey. Yang tu lah. Okay, terima kasih. Sekarang saya baru ada confident untuk berlakon balik. Selepas dulu kalau kau tengok hasil muka saya kan, memang saya tak mampu nak kata lah. Dulu ada dark spot dia memang saya kalau tengok dark spot saya, macam gini. Kau ingat jalan tar muka saya ni. Tapi itulah, alhamdulillah saya ada beberapa produk yang membantu saya. Antara yang paling betul-betul berkesan dekat saya ni, antaranya kita ada ni L'Oreal Paris Glycolic Bright. Ni kau boleh screenshot. Kau boleh screenshot. Saya sepanjang saya pakai ni memang function lah kat saya. Katanya dekat dalam produk ni kan. Kepala. Terima kasih Cik Lan. Baik Cik Lan. Terima kasih Cik Lan. Ada lagi? Ya, dah. Terima kasih. Pakai. Terima kasih Cik Lan. Sapu betul-betul Baik Cik Lan. Korang sapu-sapu je. Sebab kan, dia ada 10 kali. Dia 10 kali lebih efektif untuk menghilangkan dark spot dekat muka korang ni. Serius aku cakap kan, benda ni memang function lah. Lepas tu dia jenis tak melekit. Memang terima kasih.